daripada Kelab Muay Thai, Rentak Muay Thai Gym Sarawak. Temukan. Jadi Super 4 final yang pertama antara Kabilan ataupun Bilan dari Rentak Muay Thai Gym dari Sarawak yang berjaya melepaskan Fadil selendang kuning dalam Super 4 sebelum ini. Sempat untuk saya bersembang dengan Kabilan Javelan sebelah tadi. Memang tiada kecederaan yang ada pada dia pada round yang pertama tadi. Semestinya sihat dan juga fit untuk berlawan untuk final pada malam ini. Setelah berehat daripada pukul 6 tadi, hampir 5 jam rehat beliau sebelum next fight, dan saya rasa mungkin akan dapat memberikan satu pertarungan yang baik pada malam ini. Manakala pencabar untuk Bilan adalah dari Red Wolf Muay Thai. Untuk penonton-penonton yang di rumah, boleh juga share live broadcast ini. Berbaki 2 perlawanan. And make sure tiada yang ketinggalan untuk melihat perlawanan yang epik pada malam ini. Nazmi The Dancing Boy diperkenalkan sebagai pencabar untuk Kabilan Jaliban. Nazmi 3 tahun lebih berusia dari Bilan. Untuk 3 pusingan ini. Jika kita lihat Super 4 ni adalah satu perlawanan di setiap sudut penjuru negara. Daripada Borneo, Aiman daripada utara, Kabilan daripada Borneo, Nazmi daripada Kuala Lumpur, Fadil dari Kelantan, daripada Kelantan, daripada Timur. Kita boleh katakan this is the fight, the best of the best in Malaysia. Kelebihan kepada Bilan kerana dia memiliki ketinggian 1.71 meter berbanding 1.66 untuk Nazmi. Apakah kelebihan itu akan menjadi kelebihan yang akan digunakan oleh Bilan untuk mengatasi Nazmi dalam final Super 4 ini? Yang kejuaraan yang keempat yang disandarkan ataupun dipertaruhkan untuk menjadi rebutan. Kali ini antara Bilan ataupun Nazmi. Bilan di sudut merah, manakala Nazmi pula di penjuru biru. Satu serangan awal tumbukan dan juga sepakan dari Bilan. Kalau dari segi susuk, kita dapat lihat Kabilan Jaliban lebih besar daripada Nazmi. Tapi jika kita lihat dari ketangkasan, lebih kepada Nazmi, The Dancing Boy. Sweep yang cuba dilakukan gagal hingga jatuh kedua-duanya.
Milan melakukan satu high kick ke arah muka. Dan combo yang baik, tumbukan dan juga sepakan dari Milan. High kick yang dapat dihidur oleh Nazmi berjaya dielakkan. Satu cross dari Nazmi ataupun dari Milan tidak tepat. Loki yang baik dari Milan, mensasarkan ke arah paha Nazmi. Satu sekuan yang dilepaskan oleh Nazmi. Satu Aurish yang dibawa oleh Nazmi bagi memastikan jarak sesuai sebelum melepaskan sebarang serangan. Mungkin apa yang Kabilan boleh buat adalah melakukan kick midsection seperti yang dilakukan oleh Aiman Kuda Putih sebentar tadi, di mana di situ Nazmi kurang melakukan blocking. Combo yang baik dari Milan. Dia melepaskan sepakan berat untuk memberikan amaran kepada lawan. Kali pertama saya melihat Milan berlawan adalah pada tahun 2022 apabila dia menentang peserta daripada Morocco. Walaupun koyak dahinya, dia masih lagi menangi perlawanan tersebut, di mana kita tahu di mana Kabilan agak kental dan sukar untuk dijatuhkan. Oh, elbow yang cantik oleh Kabilan. Pantas dia melakukan clinching untuk mengelak sebarang serangan balas dari Nazmi. Nazmi masih lagi bertindak sebagai dengan bermain secara counter. Good sportsmanship yang ditunjukkan oleh kedua-dua petarung. Kabilan tidak menunjukkan tanda-tanda kepenatan. Berlawan 2 kali pada masa satu hari sememangnya tidak mudah. Bukan sesuatu yang senang. Tetapi mereka berdua bertarung seperti sangat-sangat fresh. Serangan awal dari Milan dengan melakukan satu cross, tapi Nazmi berganjak ke belakang sebagai refleks baik untuk mengelak. Sekali lagi range yang baik dari Nazmi. Dia melakukan lean back. Jadi kita lihat round ni sangat-sangat balance je. Ya. Satu serangan ke arah paha yang baik dari Milan. Dia sempat melakukan satu sekuan. Dari pantas dari Nazmi melakukan clinch. Round kedua ini dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Tahun melawat Malaysia 2026. Malaysia Truly Asia. Kabilan agak agresif pada round kedua ini. Banyak serangan-serangan utama. Dia cuba untuk menjatuhkan lawan dan juga melakukan knockout. Untuk penonton di rumah, jatuhan adalah poin yang besar juga di dalam sukan Muay Thai ini. Sebab tu kita lihat Nazmi berusaha untuk tidak jatuh. Clinching dari Nazmi. Sementara itu Milan pula cuba melakukan serangan lutut sebagai pilihan terbaik dalam keadaan rapat itu.
Jadi kita lihat Kabilan dia agresif tapi tidak nampak terburu-buru. Satu hook yang cuba lepaskan oleh Bilan. Oh, left hook yang cantik dilakukan oleh Bilan. Cubaan daripada tadi ya. Oh, mix section attack. Perhatikan reaksi dari Nazmi, dia tetap tenang. Satu serangan dan sepakan berat dari Nazmi. Dia perlu kerap melakukan serangan ke arah peha lawan bagi melimitkan serangan atau pergerakan Bilan pada pusingan yang ketiga nanti. Hampir 60 saat yang terakhir untuk mereka melengkapkan pusingan yang kedua. 5 minit telah pun berlalu, belum ada sebarang petarung yang tumbang. Combo yang baik dari Nazmi, tapi Bilan langsung tidak terkesan dengan serangan itu. Asal tumbukan yang lepas oleh Nazmi tepat ke arah muka Bilan. Betul. Cross Dia counter. mungkin sedikit terjejas dengan tumbukan itu. Perhatikan bagaimana dia terpaksa mengemaskan semula pernafasannya. Betul. Jadi kita lihat Kabilan tadi cuba untuk melakukan clinch tapi di counter oleh Nazmi dengan tangan kirinya, which is dominant hand Nazmi. Baru nampak sedikit fokus di situ. Beberapa saat ini Kabilan harus gunakan untuk recover. Jadi ada satu lagi pusingan 3 minit yang terakhir. Antara Bilan dan juga Nazmi. Peluang masih terbuka untuk kedua-duanya kerana belum ada yang tumbang, belum ada yang jatuh. Knockout ataupun standing count diberikan kepada lawan masing-masing. Jadi keduanya melepaskan sepakan awal di pusingan yang kedua. Sambil Bilan pula semakin agresif, mahukan satu knockout dapat dilakukan lebih awal. Boleh katakan tumbukan Nazmi terhadap Bilan sebentar tadi agak terkesan ya. Ya. Itu adalah serangan terbaik Nazmi hingga setakat ini. Pegelutan yang menyaksikan masing-masing cuba mengelak dari sebarang serangan siku ataupun lutut. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Itulah tumbukan yang baik dilepaskan oleh Nazmi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada pendapat Nazmi. Jadi 6 minit telah pun ditamatkan. 3 minit terakhir menyusul selepas ini. Dia bakal menentukan siapakah yang akan memenangi tali pinggang kejuaraan yang menjadi rebutan final Super 4 ini untuk pusingan yang terakhir. Satu tumbukan dan juga combo yang baik dari Bilan. Dia semakin agresif dan jatuhan yang baik dibuat sebelum tadi oleh Bilan. Nazmi juga turut mempertingkatkan serangannya. Dia semakin marah ke depan untuk memberikan tekanan kepada Bilan yang sedikit mengalami pendarahan di bahagian hidung. Agak bahaya Bilan melakukan serangan yang melulu begitu. Kerana counter tangan kiri Nazmi sentiasa menunggu untuk melakukan straight hand yang seperti yang saya katakan tadi. Nasib baik hampir tidak mengena. Dan
bagaimana Nazmi yang sedikit agresif di pusingan ketiga dan terakhir ini. Kita lihat Kabilan kurang mengeluarkan siku apabila dalam keadaan glitching. Dia teragak untuk melancarkan serangan. Jadi 1 minit 18 saat yang terakhir untuk kita menyaksikan siapakah yang akan diumumkan sebagai pemenang melalui kiraan mata, kerana belum ada yang jatuh, belum ada yang tumbang. Namun Bilan sedikit memperlengahkan serangannya dari bagaimana Nazmi semakin meningkatkan serangan. Kali lagi serangan tangan kiri Nazmi tepat ke arah Kabilan. Oh, elbow yang cantik. Tapi rasanya slip itu tak mengenai sasaran. Nazmi semakin agresif di pusingan terakhir ini. Satu sepakan bertenaga dari Nazmi. Dia cuba melakukan satu overhand. Saya rasa jika Kabilan melakukan serangan low kick, tumbukan dan juga low kick seperti dilakukan pada round pertama itu, mungkin dia dapat mengawal Nazmi kerana tiada tindakan tendangan dilakukan di bahagian kaki menyebabkan Nazmi berani untuk datang secara agresif menggunakan tangannya. Jadi berakhir 9 minit. Satu perlawanan yang terbuka baik Bilan, begitu juga dengan Nazmi. Tapi di pusingan yang ketiga tadi menyaksikan bagaimana Nazmi semakin yakin dengan melancarkan serangan yang lebih bertenaga dan juga tepat, yang sedikit mendatangkan kecederaan dan juga pendarahan di hidung Bilan di pusingan terakhir, khususnya di pusingan yang kedua. Namun ia tidak menjejaskan serangan dari Bilan. Jadi kemenangan untuk final Super 4 yang pertama ini bakal ditentukan melalui kiraan mata. Nazmi ataupun Bilan yang akan diumumkan sebagai pemenang dalam final Super 4 yang pertama ini. Amat sukar untuk saya fikir dan juga mempenjurikan perlawanan antara mereka. Masing-masing tidak mahu mengalah. Apabila menerima serangan, mereka akan membalas serangan tersebut. Pendekatan sebagai pejuang yang sememangnya mahukan kemenangan. Tadi kemenangan ditentukan melalui kiraan mata. Jadi kemenangan akhirnya menjadi milik dari Bilan, dinobatkan sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Biarpun dia mengalami sedikit pendarahan di bahagian hidung, tetapi dia adalah pemenang untuk mendapatkan tali pinggang kejuaraan untuk Super 4 yang pertama, final Super 4 yang pertama ini. Dan main card adalah final Super 4 yang kedua. Syabas untuk rentap Muay Thai Gym yang berjaya merampas memenangi tali pinggang kejuaraan dalam wilayah Pahlawan International Muay Thai Championship 2025 menerusi Bilan. Tahniah juga untuk Nazmi yang berjaya memberikan tentangan sepanjang 3 pusingan. Boleh saya memperkatakan yang Bilan mungkin menang pada malam ini akibat dia punya aggressiveness.
Jadi ini sebahagian daripada highlight final Super 4 yang pertama antara Bilan berdepan dengan Nazmi. Keduanya agresif di pusingan yang pertama, masing-masing tidak mahu mengalah. Serangan demi serangan dilepaskan dan mereka berjaya untuk melancarkan serangan tetapi gagal untuk menumbangkan lawan. Kemenangan awal mesti knockout tidak berjaya untuk dilakukan, memaksa mereka bertarung untuk 9 minit 3 pusingan secara penuh. Ya, walaupun ada clean punch tadi yang beberapa kali Kabilan terkena akibat tangan kiri Nazmi, tetapi the aggressiveness dan the game control tu banyak dilakukan oleh Kabilan pada round pertama dan round kedua. Berbeza dengan round ketiga, Nazmi baru saja bertindak agresif. Jadi itulah turning point yang cuba dilakukan oleh Nazmi, tetapi dia memilih untuk membuat satu knockout tetapi tidak berjaya dan keputusannya